Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Anak-anak, para pelajar sedang menuntun yang dimuliakan oleh Allah SWT, insya-Allah pada kali ini kita akan sambung perbincangan kita berkaitan subjek Ulumul Quran. Dan pada kuliah kali ini kita akan membincangkan sejarah Ulumul Quran dan perkembangannya. Seperti mana yang telah saya jelaskan pada kuliah yang lepas, Ulumul Quran perbincangannya merangkumi ilmu yang membahaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti sejarah pemahyuan, bagaimana wahyu diturunkan, pengumpulan Al-Quran, termasuk juga penafsiran ayat Quran, nasikh mansukh, qiraat dan sebagainya. Oleh itu, sejarah perkembangan Ulumul Quran ini boleh dibahagikan kepada beberapa fasa. Fasa yang pertama, era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada tahun kenabian sampailah tahun yang ke-10 Hijrah, selama 23 tahun, ataupun tahun 610 hingga 632 Masihi. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ulumul Quran berkembang secara lisan, tidak dituliskan seperti mana yang ada zaman sekarang ini dengan wujudnya buku-buku berkaitan Ulumul Quran. Dan perkembangan ilmu Ulumul Quran zaman Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun oleh penteraan Jibril kepada Rasulullah SAW, dan ajaran langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Wahyu Al-Quran diturunkan selama 23 tahun ataupun 22 tahun lebih, hampir 23 tahun. 13 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Sepanjang 23 tahun ini, apabila turunnya ayat Quran, Rasulullah akan jelaskan sebab turunnya Al-Quran, apakah sebab turunnya Al-Quran, bagaimana susunan Al-Quran, semuanya diajar secara lisan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan di antara sahabat-sahabat Nabi seperti Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, antara para sahabat yang terlibat dalam penulisan wahyu. Ini antara sebahagian bersahabat yang terlibat dalam penulisan wahyu. Ramai lagi sahabat-sahabat yang terlibat. Contohnya Khulafa Rashidin, Khalid bin Walid. Ini di antara penulis wahyu. Termasuklah Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Demikian juga para sahabat mengetahui ayat Makki dan ayat Madani. Asbabun nuzul, suatu ayat diturunkan, dan mana ayat yang nasikh, mana ayat yang dimansuhkan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Semuanya ini kita akan lihat kemudian, apa itu asbabun nuzul, apa itu nasikh mansuh, apa itu Makki dan Madani. InsyaAllah kita akan belajar kemudian. Dan pada peringkat ini, kaedah hafalan lebih ditekankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, walaupun ada para sahabat yang menulis wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat menghafal Al-Quran secara mutawatir. Dan Rasulullah SAW sendiri memastikan tulisan Al-Quran tepat dengan bimbingan Jibril alaihissalam. Sahabat menulis seperti mana ayat tersebut yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peringkat yang pertama. Peringkat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada tahun 610 hingga 632 Masihi. So intipati peringkat ini ia banyaklah bentuk lisan, walaupun Al-Quran ada ditulis zaman Nabi, beberapa sahabat yang terlibat dalam penulisan Al-Quran ini. Namun demikian, Nabi Muhammad mengajar secara langsung kepada para sahabat tentang asbabun nuzul, nasikh mansukh, ayat-ayat yang berkaitan muhkam dan mutasyabih, dijelaskan secara direct oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peringkat yang kedua, era Khulafa ar-Rashidin. Bila kita sebut Khulafa ar-Rashidin, ialah khalifah yang empat ni, daripada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Okay. Peringkat Khulafa ar-Rashidin ni bermula pada tahun 632 Masihi hinggalah tahun 661 Masihi, ya. Hampir 30 tahun. Okey. 632 Masihi hingga 661 Masihi. Pada zaman ini Al-Quran mula dikodifikasikan, dicatat dalam bentuk tulisan rasmi. So pengumpulan Al-Quran secara rasmi bermula pada zaman Abu Bakar. InsyaAllah nanti kita akan lihat kemudian peringkat-peringkat penulisan Al-Quran. Ini saya berikan gambaran secara ringkas bagaimana sejarah ulumul Quran. So Al-Quran mula ditulis pada pada zaman Abu Bakar tahun 632 Masihi hingga 634. Abu Bakar merintah lebih kurang 2 tahun sebagai khalifah. Dan selepas peperangan Yamamah, ramai para sahabat yang hafal Al-Quran syahid. Jadi Umar memberikan cadangan pada Abu Bakar agar Quran ditulis dalam bentuk satu mushaf yang lengkap. Walaupun pada peringkat awal Abu Bakar agak reluctant, tak bersetuju dengan cadangan Umar, akhirnya Abu Bakar akur. So penulisan Al-Quran pada kali pertama ini dalam bentuk mushaf pada zaman Abu Bakar. Kemudian zaman Khalifah Uthman pada tahun 644, Sayyidina Uthman memerintah 644 hingga 656. Pembukuan Al-Quran berlaku setelah ramai umat Islam yang membaca Al-Quran mengikut dialek mereka, dan sebahagian dialek ini bukan dialek yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu Khalifah Uthman telah pun memerintahkan Zaid bin Thabit sekali lagi mengetuai kelompok sahabat untuk membukukan Al-Quran dengan qiraat-qiraat yang berbeza. InsyaAllah kita akan lihat detail kemudian. Kemudian pada peringkat ini juga perkembangan ilmu qiraat, bacaan Al-Quran dalam pelbagai qiraat mula dikenali. Sahabat-sahabat seperti Ibn Mas'ud, Abu Musa Al-Ash'ari, Ubay bin Ka'ab terkenal di antara guru-guru qiraat, ya. So era yang ketiga, era Umayyah pada tahun 661 hingga 750 Masihi. Zaman ini menyaksikan perkembangan ulumul Quran dalam bentuk penulisan awal, kemunculan ilmu tafsir secara lebih sistematik. Sahabat seperti Abdullah bin Abbas ataupun dikenali sebagai Ibn Abbas dan tafsirnya dikenali sebagai tafsir Ibn Abbas menyusun tafsir Al-Quran berdasarkan riwayat dan kaedah bahasa Arab. Kemudian generasi tabi'in, timbul generasi tabi'in yang mengembangkan ilmu tafsir, termasuklah Mujahid bin Jabar, Ikrimah, Qatadah, As-Sudi, mengembangkan ilmu tafsir berdasarkan makna perkataan dan juga asbabun nuzul. Jadi kenapa ada kaitan tafsir ni dengan ulumul Quran, ulum tafsir ulumul Quran? Sebab ia juga membicarakan tentang asbabun nuzul ayat-ayat tersebut. Pada peringkat ini juga penulisan ilmu qiraat dalam resam Al-Quran mula dikaji secara mendalam oleh ulama seperti Abu Ammar bin Al-Ala dan juga Al-Kisai.
Kemudian era keempat, era Abbasiyah, tahun 750 hingga 1258 Masihi. Pada zaman ini, ilmu ulumul Quran berkembang pesat dalam bentuk kitab-kitab khusus. Penyusunan kitab dalam bidang ulumul Quran yang berkaitan tentang ilmu nasikh wa mansukh mula ditulis secara formal, seperti buku yang ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim As-Salam yang wafat pada tahun 224 Hijrah. Dalam buku beliau, Kitab An-Nasikh wal Mansukh. Ingat kembali, nasikh wal mansukh ni di antara ilmu yang dibicarakan dalam ulumul Quran. Kemudian ilmu gharib Quran, perkataan-perkataan yang asing dalam Al-Quran, dikembangkan oleh Ibnu Qutaibah pada tahun 276 dalam bukunya Gharib Al-Quran. Kitab Asbabun Nuzul, sebab-sebab penurunan Al-Quran, mula ditulis oleh Ali bin Al-Madani, wafat pada tahun 234 Hijrah. Kemudian perkembangan ilmu qiraat juga ditulis oleh Imam Mujahid pada tahun 324 Hijrah, membukukan 7 qiraat mutawatir dalam kitabnya As-Sab'ah fi Al-Qiraat. As-Sab'ah fi Al-Qiraat. Kemudian era yang kelima, peringkat yang kelima, era Mamluk dan juga Uthmaniyah pada tahun 1258 hingga 1924 Masihi. Penyusunan ensiklopedia ulumul Quran, contohnya apa yang ditulis oleh Zarkashi pada tahun 794 Hijrah, menulis kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran yang menghimpunkan pelbagai ilmu tentang Al-Quran. Yang kedua, kitab yang tulis oleh Al-Imam As-Suyuti, Al-Itqan fi Ulumul Quran, yang menjadi rujukan utama dalam Ulumul Quran sehingga kini, ya. Demikian juga penyusunan ilmu resam Al-Quran dan tajwid berlaku. Ilmu tajwid dan ilmu resam Al-Quran berkembang melalui karya seperti Tuhfat Al-Atfal, ya, yang ditulis oleh Sulaiman Al-Jamzuri yang wafat pada tahun 1204 Hijrah. Kemudian peringkat yang keenam, era moden ataupun era kontemporari sekarang ini. Daripada tahun 1924, zaman kejatuhan Daulah Uthmaniyah, hingga sekarang, kajian orientalis dan cabaran baru yang dihadapi oleh umat Islam, di mana pelbagai salah faham yang ditimbulkan oleh kelompok orientalis tentang Al-Quran, terutama tentang ilmu qiraat, ya, dan bagaimana penyusunan Al-Quran, bagaimana Al-Quran turunkan. Banyak syubhah ataupun salah faham yang ditimbulkan oleh orientalis barat tentang perkara ini, dan beberapa jawapan oleh ilmuwan Islam, antaranya Dr. Mustafi Sibai dan Dr. Subhi Saleh, yang menjawab tuduhan-tuduhan mereka ini. Kemudian pada zaman kontemporari ini juga, pada zaman ini juga, kajian Al-Quran dalam sains dan teknologi, insya-Allah kita akan lihat bagaimana pemahaman Al-Quran melalui fakta-fakta saintifik yang ada kaitan dengan i'jaz Al-Quran dalam bidang sains ataupun i'jazul ilmi fil Quranil Karim. Kemudian zaman digitalization ulumul Quran, perkembangan teknologi menghasilkan perisian Al-Quran digital seperti Mushaf Madinah, Quran.com. Kajian akademik dalam ulum Quran berkembang melalui universiti-universiti dan juga institusi Islam yang berkembang di seluruh dunia. Inilah sejarah ringkas bagaimana perkembangan ulumul Quran daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah zaman kontemporari. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.